Ada tak kes sivil ni yang mana termasuk dengan penjawat-penjawat awam? Kita on air, sembang bijak duit tak terjerat, duri terkawal, hidup kurjamin. Paling kita gerung ni lah orang kata yang mana main rasuah ni kan, penjawat awam. Kita kata paling tertinggi lah yang pernah hadir pejabat saya adalah SPRM. Faham tak? Orang yang SPRM pun bukan pegawai biasa tau, bukan yang kerja pondok guard tau. Betul. Pegawai tertinggi datang jumpa saya. Setiap orang, kita bukan nak bercakap pasal kedudukan, pangkat ataupun apa yang dia kerja sebenarnya. Maksudnya dalam apa yang kita cuba cakap ni sebenarnya, kita nak bagi tahu setiap orang semuanya ada masalah kewangan. Betul? Jadinya yang soalan awak tu, adakah penjawat awam ini pernah tak saya kendalikan? Ya, SPRM. Kalau PDRM tu lagi lah ramai kan. Okay, mostlynya diorang ni datang kepada saya, diorang berkata dengan saya, tuan, saya ada masalah diganggu oleh debt collector, saya ada masalah untuk buat pembayaran secara bulanan itu kan. Kerana apa? Kerana komitmen saya itu dipotong di bawah angkasa terlalu tinggi. Itu baru pinjaman di bawah koperasi dipotong di bawah angkasa. Dan pinjaman luar pun mereka ni ada. Kadang-kadang mereka ni nak generate income. Diorang nak generate income, diorang buatlah bisnes, lepas tu guna nama isteri. Jadi bila semua pendapat itu, bisnes tu merundung, dia terpaksa menggunakan gaji yang sedia ada. So gaji itu dipotong di bawah angkasa secara automatik. So lebihan itu dia kena bayar pinjaman luar. Faham tak? Banyak penjawat awam mereka ini tidak boleh kawal diorang punya kredit. Faham? Kredit score tu diorang tak boleh nak kawal. Pinjaman, yelah, diorang penjawat awam, diorang boleh pinjam sesuka hati. Betul tak? Sekali boleh pinjam, dia pinjam. Sampai terhentak ke dinding, baru menyesal. Aku pergi pinjam ni, buat personal loan, overlap dan sebagainya. Banyaklah penjawat awam yang pernah datang pejabat Tuan Najib. Dan Alhamdulillah, saya berbincang beberapa pihak koperasi yang kita pun dah sedia maklum. Kita berbincang dengan mereka dan Alhamdulillah kes mereka selesai. PWRN bukan tentang jadi penyelamat. Kami cuma percaya setiap orang layak diberi peluang kedua.